Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat spaghetti carbonara. Okey, jom kita start. Mula-mula sekali kita nak rebus spaghetti dulu. Kita masukkan 3 gelas air. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam dan juga sedikit minyak zaitun. Okey, kita rebus spaghetti kita ni sampailah betul-betul lembut. Okey, bila dah lembut, kita bolehlah angkat dan toskan. Okay, kita nak buat sos carbonara pula. Kita panaskan sedikit minyak masak dan kita tumiskan bawang putih dan juga bawang merah besar. Okay, kita tumiskan sampailah naik bau. Lepas tu kita masukkan daging. Kisahlah kalau mana ada air, bolehlah letak air. Okey, lepas tu masukkan pula 1 tin sos Prego. Dan masukkan juga setengah tin air. Dan masukkan sausage. Okay, kita kacau, kita gaul rata. Okay, lepas tu masukkan pula sedikit garam. Okay, lepas tu masukkan setengah cawan susu fresh milk, susu segar. Lepas tu masukkan juga serbuk lada putih. Okey, nampaknya kuah sos carbonara kita sudah pun siap. Dan bolehlah tutupkan api. Okey, spaghetti carbonara sudah siap untuk dihidangkan. Inilah hasil spaghetti carbonara yang kita buat tadi. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa like, share, subscribe.